Masuk. Oh, ada. 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 Robot. Oh. Palu. Ada. Oh, berselirat sini. Selirat situ dia. Oh, angkat Tu dia. Oh, padu. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa pagi ni. Pagi ni kita nak pergi tengok jaring yang pasang semalam. Semalam tajuk tak pasang. Air pun surut dalam sekaki. Hujan yang semalam ni lebat malam tadi. Mungkin air ni naik balik lah. Sebelum air tu sampai, baru kita angkat dulu jaring kita. Sebab kalau dia sampai, memang dia padu lah. Mungkin pucuk tu je nampak tu. Pucuk pokok tu. Pucuk pokok tu je nampak nanti. Okey. Jom kita pergi tengok jaring atas tu. Semoga ada rezeki. Semoga dipermudah segala urusan, dimurahkan rezeki. Let's go. Jom Jom. Ini dengan lagi. Puan tak ada. Geng, tengok jaring depan ni tu, penggalan ni. Ini kata ada goyang. Tu jaring yang dalam guni aku. Mana terperah selawa-lawa duduk jaring. Tak ada ujung. Naik ke atas. Berkali dah semalam je dapat ikan. Sini aku dah 3 kali dah letak jaring. Tu. Perah. Patutlah bergoyang pelampau. Kena tak kajo. Kat koyok kena. Dia gulung ni jaring. Boleh dah. Asyik ada upah. Semalam dah upah dah seekor. Tarik je si pertama. Si pertama kemperah. Ni kosong je dah ni. Seekor je ikan masuk. Tak nak masuk dalam rumput ni. Makan. Panjang-panjang jaring. Kena bersih jaring. Jaring pun bersih. Okey, jom kita naik ke atas. Jaring kat kuala-kuala kita tengok awal. Dalam belewak. Bawah ada satu je kuala. Buat pendek tak berani. Ada goyang pelampau. Lampak-lampak. Naik lagi. Atas lagi. Sampai dah jaring atas. Kita tengok kalau ada tak rezeki. Main 3 inci. Cedok dulu Memang tak dapat tali. Rasa tenggelam tali dia. Cedok. Dapat. Allah, kelabu putih gini. Pasang lawak dah tempat Ada. No. Tengok atas. Atas. Lampang. Jaga rantai. Tengok atas. Sabarlah. Sabar. Ada. Campur halus ni. Kalah dia. Tak ada. Campur halus ni kalah Ada. Cabut. Komperah. Tarik kepala. Kepala ikan. Kan kepala awak. Maknanya kena roti ya. Kemperah saya sedap. Saya garuk. Ada. Lawa tepi ni lawa dia senyap je, diam je. Tu dia. Padan dah berat je rasa.
Kayu aquarium main kepih. Bapak lampar. Okey, bapak lah tu. Sebab dia je baru nampak besar ni. Garang. Sekejap ni. Tengok belah mana. Belah dalam. Belah dalam tebing lah. Alhamdulillah. Dia 2 ekor dah. Ni kotor je. Tak ada mencuci. Tak sedap lah kalau kotor gini. Payah nak kena ikan. Tak ada seekor lagi hujung-hujung. Oh ni. AKA garuk. Jala baru ni besar-besar ni apa. Dia lagi seekor. 3 ekor je bagi rasa. Habis 3 ekor, alhamdulillah. Pendek ni dekat Kuala Paya. Lari ke tepi. Batu ada. Tak ada yang mencuci. Ada kerik-kerik yang mencuci. Lepas ke tepi. Kuat sangat air semalam. Tak ada geng. Gayanya tak ada. Tak ada berasa apa. Tak ada. Yang ni tak ada. Jackpot cabang elastik. Cabang elastik. Boh orang guni. Tengok jaring kecil ni pula. Ada rezeki tak? Jaring 2 inci suku. Ada ikan main. Ada. Teroboi. Angkat pun dah ada dah. Paya. Guna lain. Ini guna jaring kecil. Tunjai tebing sikit. Duduk bawah ni. Duduk bawah jari. Kat. Tu. Okey. Ke depan. Mantap. Alhamdulillah. Kuala Paya baru ada. Putih ikan kuala. Ekor lagi ikan perah. Dia nak masuk dalam ni. Dalam air depan ni. Teruk pinggang tu. Ikan kawan kasar ke. Kecil pula. Kasar tu depan tu. Apa lambar? Terkebul. Tak ada dah bawah. Kasar terkebul. Kepala. Mantap terkebul dalam kuala ni. Mujur tak datang belewak lagi. Ya. Tak sia-sia tak jaring kecil. Ada lagi. Kemperah Pak Cu. Tapi jangan tinggi. Ni buat air naik hancur jaring ni. Alhamdulillah rezeki. Habis. Tolong lu. Goteng. Okey, cedok goteng Cedok. Bawah tak boleh. Goteng kat bawah. Bersih jaring. Tarik je. Tarik. Dari 3 inci.
tarik. Gotek. Ha, naik. Gotek. Bawah ada gotek. Melekat dalam gotek tu kan dua-dua. Baik, tak ada. Kan perah ke? Tak ada. Lawa dah tempat ha. Tempat gor-gor naik ha. Ada seko besar tu naik. Memang laluan gor-gor. Kalau buah dawai, lekat kepala. Tak ada jari ni. Tengok bawah pula. Ni kuala juga ni. Tak tahulah ada ikan ke tak. Angkat Angkat tu. Tak terangkat. Oh, wah sebarang lembik dah. Sebarang di atas ke? Cakap dah ada sebarang kat kuala. Ada atas ni. Tak lepas ada. 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 Kam dia. Ikan tambah. Oh, tu ada. Oh, ikan loma. Ikan loma kan? Jarang-jarang ada. Oh, berselirat sini dengan sebarang main kuala. Oh ya, ada lagi bawah ni. Ada. Uish, sebarang je ni. Memang kuala. Tu. Macam mana kau tak nampak? Bawah tu ada. Sebarang lagi. Terubun merah. Mantap lah Wan tak ikut. Wai. Nganjing sikit ni. Tarik je tu. Sebarang. Ada lagi? Sebarang. Ni baru mati. Ni baru mati. Hidup lagi. Hidup lagi ni sebarang ni. 3 ekor sebarang. Kuala. Dia nak masuk dalam ni. Saya rempik. Tengok ikan. Ada datang. Tengoklah. Ni habis dah aku buka. Sebab dia melepek semalam. Kita letak tu terus dia lepek tu. Kalau angkat mana terangkat aja ni. Turbo bawa membelik. Perut besar lepas lagi. Besar tak lepas. Tengok belakang. Ada belakang? Tak ada, tarik je dah. Buka kepala dia tu. Buka sikit kepala jari ni. Baru ni mengganas weh. Lampau. Sabar nanti kawal. Tak ada kawal lah tu. Tu belakang. Banyak nak masuk telur. Tengok bawah. Malah ikat kat mana tau? Ke lepas semalam? Ikat. Lepas lagi. Ini tak kena kotor je ni. Jauh bawah ni. Kat tali. Tali kot. Ada ikan. Patut kau cakap goyang-goyang tali. Masuk bawah tu. Kita buka lagi atas lah ni. Kita selok itu. Tapi kena buka dulu tali ni. Senang. Dari bawah tak lepas ni nak gulung. Sangkut pokok. Mantap, jaring kecil yang mantap. Akan pegang. Ikat tak boleh. Ni dari atas. Le ni. Jadi. Kita tengok jaring kecil ni pula. Ni jaring berapa semalam? 3 inci setengah. Tak lah ada ikan tak. Bolong je lah dengan i. Kotor padu 3 inci setengah ni. Naik batu dia dulu.
tahu kat pangkai ada ke. Lampang-lampang sesat. Kerek ke. Kotor je jari. Apa dah cuba. Jari pendek memang gini. Dia kena main lama. Banyak hari. Ada masa dia kena, ada masa tak kena. Yang kena puas hati. Tak ada. Kuala ni tadi macam goyang jari 3 inci. Entahlah. Sangkaan buruk ke. Pegang tak terangkat. Sekejap. Pegang lah. Dia pergi bawah hinji. Sekejap. Pokok ara ni. Mana? Anggur jari tu. Tengok. Jari banyak daun. Cuci terus. Ni ha. Bapak. Tu dia saya. Buah hara kena ni. Tak basuh. Kena basuh sikit buah hara. Tunggu kat air tu. Buah hara. Penuh. Pak Cu ambil Pak Cu. Dah macam buah mata kucing. Bosor ni. Jarang-jarang ni dapat ni. Saya 3 inci setengah lekat kan. Kat kepala saya 3 inci. Aduh. Ini kalau bakar. Berminyak. Dia terlepas. Kena kecah dengan air. Ngawan lagi teruk kena kecah. Buang kayu tu ni. Nak gulung masuk. Seekor je gaya yang berat tadi. Ni. Ada kemperah. Kemperah tak kena jari tu, kena jari ni. Jari besar. Kerai tak ada lagi ni. Agak ada dah kerai ni. Ini dah peti tak ada dah. Ikan. Jauh. Ikan sungai Tekal ada lagi. Lekat bawah ni. Lekat daun ke apa? Kayu duit. Baik. Allah, kena gigit dah. Kok ikan. Kemperah kena gigit ekor. Saya merah. Kasar. Garuk. Elok lagi ikan. Cedera ekor. Buang kayu. Saya nak golong tu masuk puni. Kayu. Tu seekor lagi. Bau ke? Bukan saya saja letak jadi bergulung ni. Jadi perangkap bau. Boleh lah. Terkeluar dia punya anu. Malu sikit orang. Keluar ni. Bau. Perut penuh. Makanan banyak. Air besar. Malam pun penuh daun. Hijau. Tu. Lampang Jawa. Memang dia naik atas tebing makan daun. Pak bau Alhamdulillah. Jom. Buka dulu jari ni. Ini 2 inci suku. Kat Kuala ni. Semalam ada ikan. Kuala Ikan tak apa. Senyak je ni. Tak ada gaya. Tak ada masuk ke? Takkan kena jari 3 inci semua. Ada kena saya besar ni. Saya 3 inci. Kena kat dia. Kau nak gulung buka ikan. Tengok dulu. Boleh. Takut ikan besar. Jomlah, itu dulu. Tengok dulu. Ada lagi ikan. Tarik dia tu. Lepas lagi. Lepas.
Tarik je. Kena perih dah lepas. Dekat telur. Perut gemuk. Cepuk aku. Oh, lagi. Selat terberau semalam terlepas. Dia lah tu berbuih-buih air. Malah dah aku cakap kat ni. Bukan selat ni kalau berbuih-buih air. Mancing dalam tu. Dia saja. Tarik kepala lekat pusat. Jaring 2 inci sukum jadi. Jaring pendek seko pun tak kena ni. Jadi. Cari makan. Cari makan. Kayu benda pula. Tarik kepala tubul. Ada ke masuk dalam? Luar dah tutup. Dalam pun tutup lagi. Cari rezeki. Hai, dari situ tu apa? Lagi. Kasar. Kepala. Mantap lah. Memang target dia kat Kuala. Geng-geng ikan yang gini. Perih kasar-kasar. Tu lagi. Kan perih main kita tepi. Dia masuk ke lorong sana tak tutup. Patah. Bergigi. Tengok ke dalam. Tak ke dalam tu. Tak ke bawah. Masuk. Tarik jari. Tu. Tak ada letak tu atas pokok. Oh tu. Ni. Parang. Parang. Kena juga ikan parang. Awal kena gaya. Mati dah. Air besar ni kalau ikan parang naik. Ikan parang rare. Oh, ni hoi. Kasar. Tubul. Jaga-jaga ni tu mudah lucut tu. Lekat kepala je tu. Dia lekat badan, lekat kepala pula. Ikan kawai. 2 inci suku dia mudah lucut. Kayu semalam main letak je. Tak bela-bela dah. Barulah ada ikan. Tu dia. Angkat tu dia. Padu. Mari buka. Mari buka. Duduk kat ikan tu. Mari buka. Derek ujung tu. Dalam ni rupanya dia lalu ikut tepi. Tepi tu. Dengan tepi ni. Masuk dalam tu lagi lah. Kalau air besar nak masuk dalam. Ni air kecil semalam, tak besar sangat. Tapi tarik dah gorgon. Gorgon banyak. Take depan hit. Tu lekat muncul. Tak, lekat. Buka depan. Aduh, mantap. Cari yang dalam sawit rupanya dia dalam kuala ni je. Wah, cari dalam ladang sawit. Sampai kena gorgon ni. Ni melewak tak ada lagi ni. Jadi ada hancur lah cari. Ni hancur habis raw duk atas ni. Jangan tebing. Habis dia tarik. Kenyang dia. Dia tarik atas tebing dulu. Dia tak boleh makan dalam air.
Lemah. Sekejap ada kayu sepatang. Langgar-langgar terubur ya. Saya sedap-sedap lah. Aduh. Bulat. Ini cara dia. Kalau malah buang sebatang tu cara dia. Jom. Oh. Kawan-kawan. Sekejap. Kat enjin. Okey. Kengkawan dekat perut je. Ni cakap mudah lepas aja yang 2 inci suku dia ni. Ni ikan lampai. Ikan lapai mana? Tarik kepala. Serah ke kawan? Mudah macam wan juga. Serah. Pasal ada ikan depan lagi. Lambat. Bokok kepala tu. Tu cara dia. Baru tarik. Hidup. Repik sangat. Kena atas terajar sama dia. Habis. Dia lagi. Habis. Terbuka ujung ni ha. Mantap lah. Dari ni paling padu daripada yang padu-padu. Jom buka dulu. Ini seterusnya kena anak lampah semalam. Air laju dah ni. Ada tak? Ada. Kemperah besar patutlah. Pergi. Air ni dia naik ke atas. Musim ke atas. Patutlah pelampung goyang. Naik. Salah dekat kepala je. Ini saiz 3 inci. Kena pula saiz 2 inci suku. Pijak jari. Gerak kau. Air tu dari bawah naik ke atas. Dia tolak sini ke atas balik. Bapak garuk. Kau nak gulung terus Gulung terus dah Meh bagi aku gulung. Awak tengok ikan depan. Payah. Air ni. Air apa? Musih. Muta-muta bak kata weh. Muta. Dia akan gulung tu. Malah ada upah. Mana naik tu? Ekor je upah. Kat air tenang tu. Tu. Apa ke? Lempang. Lempang kemperah lagi. Hidup. Mati dah. Tak jatuh dah. Kok lempang. Kita gulung. Saya semalam kecil sikit. Semalam ni kecil sikit. Semalam kecil. Kuat. Tarik kepala. Saya 2 inci suku. Sedap lah juga. Ada lagi? Tak ada. Mantap. 3 ekor. Jadi upah semalam seekor. 3 inci. Bersih jari. Angkat terus naik atas. Angkat terus. Kan takut lekat. Gitu. Ui, bersih jari. Takkan tak ada lampah. Jari bersih ha. Bukan salah jari. Memang tak ada rezeki dah jawapan dia. Kerai pun tak ada ha. Bersih jari. Tak ada. Rezeki tak ada. Rezeki jari pendek tak ada. Lekat pun tak lekat. Bersih pun bersih. Jari ni tinggal sebelum air besar. Malam bergulung belakang.
Tahulah ada rezeki tak. Agak ke depan je kalau ikan langgar. Naik yang bawah. Sangkut ke pokok ke. Tak lah ada ikan tak. Kalau ada bonus. Sini memang selalu boleh ikan. Di belakang hilang batu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Semalam je tinggal bangkai apa? Lampar. Tengah ni kan. Ada ikan ni lah. Loh, mati dah. Mati terjerut. Ikan apa Jawa juga besar malam ke? Juga malam. Mati terjerut. Sayang. Belah perut tu. Belah tu sayang. Perut dia banyak makanan, cepat busuk. Kau tengok jaring. Dia kena ujung-ujung jaring je dia. Lepas lagi buat perkasar. Perut saja. Pelampau. Tak sedap lagi tu. Dah simpan parah. Kan ikut sekali dengan jari. Nawa je jaring tapi tak lah. Ni memang batu berbelik. Tak ada. Seekor je. Tak ada. Bagilah buah hujung seekor lagi. 3 inci setengah. Goyang-goyang di ujung. Kau balik ujung juga. Bersih je ni. Pegang kajau atas. Nak tarik lebih. Kau ada terkena macam barung tadi ke? Tak ada. Seekor je, alhamdulillah. Masuk guning terus. Galan kita lempar jaring tu. Tu jaring apa? Ni jaring apa? Tu dia. Air banyak kat bawah tak? Banyak air kuning. Jom kita turun ke bawah pula. Kita ambil jaring kat bawah pula. Dia dari bawah, senang. Berat. Dari atas ni dari kan berat. Nak balik tu. Kat Kuala ni kena cepat, banyak belewok. Ni banyak belewok ni. Takut dah gundel dah. Ada goyang tu. Takkan tak ada kuala lain sama menjadi. Tak tenggelam apa. Tu. Tu tenggelam. Ada goyang. Oh, mek pepeh tepi ni. Ke depan aku pergi sini. Gini. Boleh lah ikan halu-halu. Jaring 2 inci. Jaring 2 inci. Jaring keput. Sekejap tak pokok. Apa kuala ni tak menjadi? Kau dah masuk teruk bau ni kot ikan. Ikan dah masuk dalam. Ikan bau ni dah masuk ni. Boleh. Tu tempat kan. Dia pergi bawah. Jaring tak labur. Tu ada lagi ujung. Ikan apa? Nipis. Jaring tak labur. Dalam lagi ni bawah. Dia dah kemperah. 3 ekor upah pasang berpusing-pusing malam. Ada upah. Jaring tak labur. Okay, main lalu bawah. Boleh lah. Belum kena ambil dah belewok, baik kita ambil. 2 inci setengah ni. Jaring dekat jerang. Tu jerang. Mancing kena rok sedang ni sedap lah. Air sedang ni. Ni cari. Nampak hidup je. Ada upah. Pokok tu je.
Ada upah pasar ni cakap. Sini berat ni. Kemperas. Kemperas lekat teruk. Pasang jaring gini baru dapat ikan, geng. Dia makan ikan. Jaring pendek seekor pun tak kena ni. Ikan. Jaring lepek-lepek. Ikan kecil-kecil ni. Ni musim ikan kecil dulu ni. Bukan musim ikan besar. Oh, melekat sangat dia ni. Teruk je lah. Teruk dia. Ni. Kemper. Kecil-kecil dia makan. Lagi. Tengok ni. Kat air tenang ni tak ada. Situ je kena. Tak ada. 2 ekor je. Jadilah upah letak. Mantap. Dia ni jaring panjang tapi lapang pendek. Ada tak upah? Ada upah tak? Ni goyang-goyang. Ni ada goyang-goyang. Adalah anak kepiak. Pendek sangat pasang ni. Jaring panjang. Nampak kepiak. Upah pasang ada. Upah turun. Dekat tu awak ni. Ada lagi. Ada lagi. Kawan dia. Oh, tu ujung tu ada kita pergi. Main dalam semok. Kepiak. Saya letak tajuk. Berkawan-kawan awak Kena juga dia kata selalu tak ada jaring kecil gini. Baru nak biok. Habis sikit je. Banyak lagi. Tumpu kan. Kena dekat jaring. Mantap. Alhamdulillah ada 4 ekor. 3 inci rasa ni. 3 inci pendek. Ada tak? Satu pun tak ada lagi ni. Jaring pendek. Tak ada dah. Tak pasang apa lagi dah. 3 inci setengah. Takkan tak ada lawa-lawa tempat kan. Naik sini. Sini banyak kayu sini. Oh, lawa jaring ni. Lalu terubur besar sini. Batu ada jaring Tadi kan besar. Tak ada. Tak ada perlawanan. Ikan besar tak turun lagi ke? Kerek-kerek. Tak ada geng. Memang ada berapa lagi? 2 lagi jaring pendek. Lekuk besar satu, dekat lekuk satu. Kosong juga jaring pendek ni. Kita tengok jaring 3 inci ni pula. Ada tak? Depan. Ada. Tu. Ni kita tengok. Ada tak? Lagi tahu. Kat. Depan ada. Kepala jari. Kalau. Ingat kerai dah tadi. Tak ada lagi kerai weh. Kerai. Biar kau buka. Bawa ke depan. Kalau air besar kalau. Kalau air kecil kalau. Bela lagi. Sedang hidup 2 ekor. Saya ni saya RM20 ni. Saya RM20.
Quarantine dulu. Sisik dia. Geruk. Geruk. Sekejap je. Boleh sisik dulu. Sekejap je baik sisik dia ni. Takut balik kan mati. Lagi. Ada. Ada. Allah. Lampau. La ilaha illallah. Lampau. Buka Macam mana tak berasa Hai, rapat sangat. Kasut. Gaya kasar Ke bau kena. Bersih sangat tu sisiknya. Lama juga dah. Tapi macam mana tak berasa nampan dompok Pot lawa sangat. Kita dah cuci dah tu. Kerat semalam dah tu. Tidak susah. Tengah-tengah ni dia lekat. Ni pun lekat ke ni. Kepala je. 2 ekor je rezeki. Dah habis. Pendek seterusnya. Belum ada rezeki pakai jaring pendek. Ni jaring 3 inci ni. Penjah lagi. Naik. Kotor juga. Anda ke tak anda, temperah pun tak apa. Rekod kosong Rekod kosong jaring pendek ni. Tempat semua lawa. Air tenang Kalau buah jaring kecil semalam ni berlambak kena ni. Belakang ni selalu kena. Tak ada. Zong juga. Harapan terakhir. Jaring kena tinggal baru ni. Semalam ada bangkai kan perah je. Tak ada. Di belakang tak ada. Depan tak tengok lagi. Belakang tak ada. Sekejap patung je ke depan sikit. Okey. Ampau tu. Masuk tu atas bawah. Kau tunjuk ke sana sikit. Ni bawah. Weh. Tarik je lah. Nampak macam mana dah. Dia pasang hari tu dah. Bangkai juga semalam dah. Tak tengok depan. Bukan boleh makan juga dah. Padu bau dia. Sini. Tu bangkai. 2 ekor. Perah juga. Sini jangan kosong kalau air besar. Tapi tu lah. Pulas sini lah. Di tengah ni dekat Kuala Paya ni. Jaring kecil tu sebelah dia tu. Goyang-goyang tadi. Tali. Ada kena pancung juga tali. Kena kerat. Tengok depan. Ada depan rajin kena. Tengah ni tak ada pun gaya kena. Jaring kecil sampai tenggelam tu. Jaring 2 inci suku. Tenggelam tu ke pelampung. Angkat ada ni. Dekat pokok tu. Dekat pokok biar lah. Pokok tu depan tu sangkut. Ada ni. Dia pergi ni. Senyap ni ikan kuala ni. Lalu sebaru sini 3,5 inci. Tak ada. Ini nabuh dah 20 kaki. Loh, ada gini pula. Tak ada berasa pun guys. Tak ada dah rasa jaring ni. Tak
Dia buat apa lah. Kita tengok jaring kecil ni lah. Kat luar 3 inci setengah. Kita tengok jaring ni. Tadi benyek-benyek. Malam pun banyak kena. Malam pun banyak kena. Tahan semalam. Tengok kan tak ada. Oh ni ho. Ekor je pun berenjeknya. Gaya lebih. Buat orang gerah. Tarik. Hai. Loh. Semalam tak tengok ke? Buruk dah ni. Awet ni kena. Awet sangat kenanya. Boleh. Jaring kecil juga cari makan. Mata merah. Mata merah. Ada satu jaring kita tengok kat bawah pangkalan. Oh. Tu je lah harapan jaring lah malah. Oh, kasar. Kasar kemperah ni. Kemperah Pak Cu, kemperah. Pak Cu ni Zah. Duduk mana? Dia langgar dari mana? Di dalam. Kasihan lu. Hei. Payah juga soalan ni. Baru dah. Dari luar 3 inci setengah tak lekat. Lagi. Barulah padu. Halus juga dia makan. Ikan kecil. Ini masa ikan kecil. Ikan besar tak ada lagi. Bukan musim ikan besar lagi. Musim ikan kecil. Hujung letak juga. Kalau tak letak semalam. Nak ikan besar je berapa? Tak ada benda lah. Kupar berdarah lah. Ada pun terboy. Ada seekor. Keperah juga. Mata merah. Geng-geng temperah. Mati lah. Kena semalam juga. Lepas balik semalam kena tu. Perah kena. Gulung padu. Ada lagi? Tempuling. Patak puling. Jarang dapat ikan ni. Rajin pula naik. Patak puling. Habis. Mantap. Habis angkat lah. Tinggal benda pula. Jom. Kenci lah tebuh malah. Ada tak? Oh tu. Keperah air. Ada tak belah awak? Ada. Penjah-penjah. Ada dah upah pasang ha. Nak buka lubuk malah jari ni. Cewa. Sekejap ni. Ada upah pasang. Nampak jari ni labuh semalam. 70 mata. Sedap lah. Yang tu 50 mata je. Ada. Seekor je upah pasang. Ujung-ujung ni sampah je gaya.
Kerih. Jom permintaan jom. Kerih. Permintaan. Tak ada yang bergulung kerih belakang. Boleh lah 2 ekor. Tak dapat kerih ikan peras pun boleh lah. Janji lepas upah pasar. Lepas ni pun lawa juga ikan tu. Ikan tak naik. Ikan yang besar tak ada. Mantap. Jom. Tengok nak buat naik enjin. Bubur pelepah. Pelemah kan. Tengok ini dah. Bukan mudah nak cari ikan. Cari ikan. Bukan semudah itu nak cari ikan. Ni hasil dia. Ni hasil dia. Kita tengok kat rumah lah, kita timbang lampang. Ikan lampang. Terubur lampang besar ada 2 ekor je. Satu baung seekor. Lari semua ikan kecil-kecil. Kita jumpa kat rumah lah. Tengok hasil dia. Padu mantap tak? Napas pun dah macam kebol. Rantai lagi. Ni kita bagi sikit video dia. Napas kebol geng, napas kebol. Yang cakap napas macam kebol ni lah kami. Tanya air kering sedap lah. Tanya air lepas besar. Hujan. Ni lah dia makan ni. Bawa enjin ni 24 kilo ni. Ujur berpelepah ni kalau tak berpelepah. Menyerik lah pergi. Pedal sebelah tangan. Mantap lah ni. Satu bukit lagi. Habis pelepah sawit kami kerat. Dok tak boleh berjalan. Mujur bubuh lagi situ deh. Tidak tak. 480. Dua ni. Ada air sikit lagi. Air. Dua ni. Cukup 10 kilo. Tak lah. 9 kilo lebih. 9 kilo lebih. Jom lah tengok. Biarlah ikan. Kalau tadi tak buh lagi tak? Cuba sini lagi. Kalau duk bau tak? Cuba. No. Tutup. Tutup lah ni, jiruh dulu ni. Mana hilang boleh. Mana color tadi? Terbang lah. Masuk celuh. Ni hidup ke tak? Mati. Lalu hidup. Mati. Kenapa? Terpenyek ke tadi? Rasa duduk atas tak? Tak boleh CPR dah. Ni aja. Kasih. Tubuh dia kasar-kasar. Nampak 2 ekor. Nampak 2 ekor. Sebagus. Nampak jauh tadi. Baung. Rimpik tadi kot. Penyek mana? Tu besar ni. Tu. Ni tu. Mana kena? 270 kena. Paling besar ni. Lepas tu temperah je banyak. Tak ada dah. Temperah. Ikan ni aku bagi dengan A. Yang lain tu tak tahulah nak jual ke tak.
Ni. Gugur tadi. Ada abang kita hantar duri rezeki lah. Aku nak bagi ikan dengan ambil ikan ni. Ha. Ambil Bagi lah. bagi ke mana? Tahulah. Ni geng, ikan ni aku ambil. Dia dah campur-campur ni, ambil. Nampak dengan bawang ni. Ni ikan kecil-kecil. Malah ada separuh dah. Mana ada dah. Ni je lah hasil dia. Dan ni 2 ekor nak jual. Ada orang menempah semalam. Okey. Tu je lah hasilnya. Air surut tak ada ikan besar. Ikan kecil je ada. Kecil-kecil. Okey, jumpa lagi di lain masa lain konten. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih yang menonton. Hutan, hutan.